Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muslimin muslimat sidang hadirin hadirat sekalian. Pertamanya, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinannya kita dapat berada di dalam bulan yang kita rindu-rindukan selama setahun, iaitu Ramadan, di mana kelebihan-kelebihan dalam bulan Ramadan ni Allah telah janjikan pahalanya tiada siapa yang dapat tahu pahala. Allah Ta'ala berikan ganjaran pahala sunat kepada pahala yang sembahyang fardu. Oleh itu, sakit-baki Ramadan yang ada pada sekarang ini, marilah kita sama-sama lipat gandakan usaha kita, lipat gandakan bacaan Quran kita, lipat gandakan tahajud kita, lipat gandakan amalan-amalan yang baik yang kita lakukan, solat berjamaah dan bersedekah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam modul penghayatan hadis 40 Imam Nawawi, saya akan membincangkan tentang hadis yang ketujuh, yakni nasihat tonggak agama. An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Rawahul Muslim. Maksudnya, daripada Sayyidina Abu Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu an, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama itu nasihat, yakni tulus dan setia menunaikan tanggungjawab. Para sahabat bertanya, kepada siapa? Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, kepada Allah, kepada kitabnya, kepada Rasulnya, dan kepada pemimpin kaum muslimin serta orang Islam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apabila kita sebut Abu Ruqayyah At-Tamim, saya yakin dan percaya muslimin muslimat pernah mendengar nama ini dan kisah yang diceritakan berkaitan dengan Abu Ruqayyah At-Tamim. Abu Ruqayyah At-Tamim kita telah mendengar daripada ceramah agama, huraian oleh alim ulama, iaitu Ruqayyah Tamim mengembara dengan kapal di laut, dan Ruqayyah At-Tamim ni telah tersesat di lautan yang luas dan sampai di satu tempat pulau yang tidak diketahui oleh mereka. Apabila sampai ke pulau tu, Ruqayyah dan sahabat-sahabat yang lain telah singgah ke pulau tu dan berjumpa dengan satu makhluk, hendak dikatakan manusia pun bukan, dan binatang pun kita tak boleh nak tentukan, kerana menurut Tamim Ruqayyah ni, makhluk itu
berbulu panjang dan tidak tahu yang mana depan, yang mana belakang. Penuh dengan bulu, rambutnya yang panjang. Dan berlaku komunikasi antara mereka dan tanya, dan makhluk itu menunjukkan kepada satu tempat yang jauh. Makhluk itu minta Ruqayyah dan sahabat-sahabat yang lain untuk pergi bertanya kepada seorang lagi makhluk yang berada di pulau itu. Dan mereka berjalan sampai ke satu tempat, berjumpa dengan seorang makhluk yang berbadan besar dan dirantai dengan besi tangan dan kaki. Dan berlakulah komunikasi, soalan-soalan daripada makhluk itu. Tentang soalan dari makhluk itu tentang sesuatu yang akan berlaku pada zaman yang akan datang. Pertemuan Sayyidina Ruqayyah At-Tamim dengan makhluk tersebut, lelaki berbadan besar yang dirantai itu, bertanya banyak soalan. Di antaranya adalah tentang pokok kurma di Baisan, tentang Tatrik Tiberias dan mata air Zughar, dan tentang Nabi yang muncul di tanah Arab. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Tamim dan sahabat-sahabatnya menjawab semua perkara itu, dan Tamim menjawab bahawa Nabi Muhammad SAW telah muncul di Madinah dan agama Islam semakin membesar. Selepas tak lama daripada komunikasi yang dijalankan itu, lelaki berbadan besar itu telah mengaku bahawa aku adalah Dajjal. Aku adalah Dajjal. Dan Tamim Abu Ruqayyah Tamim telah kembali ke tanah Arab dan berjumpa dengan Rasulullah SAW dan menceritakan tentang peristiwa tersebut. Selepas pulang, Abu Ruqayyah berjumpa Nabi, kemudian mengumpulkan para sahabat. Nabi mengumpulkan para sahabat semua di situ, dan Nabi SAW mengatakan bahawa kisah Tamim Ad-Dari selaras dengan apa yang baginda pernah ceritakan tentang Dajjal kepada sahabat-sahabat. Berbalik kepada hadis yang ketujuh, iaitu nasihat tonggak agama. Nasihat tonggak agama. Pertama, nasihat merupakan asas dalam agama Islam. Menurut Ibnu Daqid Al-Di, nasihat ialah segala bentuk kebaikan yang disampaikan kepada seseorang demi kebaikan dirinya. Yakni segala ilmu yang disampaikan melalui medium ceramah agama, kuliah di pusat pengajian tinggi, dan di media-media yang kita dapat ilmu-ilmu ini, iaitu merupakan nasihat untuk kita menguatkan keimanan kita, menguatkan keazaman kita, dan kita redha. Itu yang paling penting. Keredaan kita adalah penting, merupakan asas keteguhan agama. Apa yang Allah Ta'ala tetapkan kepada kita daripada mula sehingga saat-saat kita akhir hayat adalah telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dengan takdir itu kita kena redha. Kita kena redha, kena keredaan yang kita yakin itu akan menambahkan keimanan kita. Di bulan Ramadan ini, yang pertamanya antara intipati puasa adalah keredaan. Keredaan di mana Ramadan ni
para ulama dan penceramah duk sebut tentang madrasah, iaitu sekolah. Madrasah ni sekolah, dalam bahasa Arab madrasah, dalam bahasa Malaysia disebut sekolah. Yang ini di dalam bulan Ramadan ini adalah sekolah untuk mendidik kita. Yang pertamanya redha dengan ketetapan yang Allah tentukan kepada kita. Dan yang kedua, nasihat adalah meliputi peringkat peringatan atau untuk kepada kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengesakannya dan tidak mensyirikkannya serta menerima apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasihat adalah peringatan untuk kita semua. Peringatan ini kita manusia. Kita adalah manusia dan Allah Ta'ala tentukan memang kita perlukan nasihat, perlukan peringatan, perlukan ulangan, perlukan pengulangan sesuatu, amalan dan pesanan untuk kita. Pesanan untuk kita untuk menguatkan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita dalam sembahyang Jumaat setiap minggu, seminggu sekali, para khatib akan menyebut ittaqullah. Ittaqullah bermakna beriman kepada Allah. Itu setiap minggu. Kalau kita hidup selama 40 tahun, setiap minggu berpesan dengan ittaqullah. Itu adalah peringatan. Dan peringatan ini disampaikan sehingga kita ke akhir hayat. Yang ketiga, nasihat juga merupakan peringatan untuk beriman dengan kitab Allah Subhanahu wa taala dan beramal dengannya. Bertitik tolak kepada Ramadan pada tahun ini, antara pengisian yang paling penting di samping solat tarawih, kita bertadarus, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dan membaca makna, tadabbur tentang ayat-ayat Al-Quran itu lebih memberi nasihat kepada kita. Sebenarnya muslimin dan muslimat, Al-Quran ni kalau kita baca dan kita tengok tentang makna, huraian yang ada di dalam terjemahan itu, kita akan merasa berminat dan kita rasa amat bersyukur dengan agama Islam yang telah kita amalkan selama ini. Kita bersyukur alal islami wal iman dan Islam. Kita lahir celik-celik mata, mak ayah kita Islam. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan Islamnya itu kita dapat beramal, kita dapat meyakinkan diri kita lebih lagi untuk kita belajar dengan nasihat-nasihat disampaikan oleh orang yang lebih mengetahui daripada kita. Dengan Al-Quran juga dapat mendorong kita, memberi kita panduan untuk hidup. Kehidupan kita daripada kita mula kecil sehingga besar, sehingga kita ke akhir hayat. Al-Quran adalah membentuk kita, membentuk peribadi kita, panduan hidup kita, jalan yang kita akan lalui selama kita hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kita adalah matlamat kita yang utama adalah di akhirat kelak. Sebab tu di bulan Ramadan kita himpun pahala untuk dibawa ke akhirat. Satu lagi tentang Ramadan. Ramadan adalah madrasah. Bila madrasah kita belajar. Bila kita belajar, bukan bulan Ramadan saja yang kita amalkan. Kita belajar dan kita akan beramal sehingga hujung tahun, insya-Allah berjumpa dengan Ramadan yang akan datang.
Itu adalah kehebatan Al-Quran yang kita baca setiap malam. Hadirin hadirat muslimin dan muslimat, nasihat-nasihat dapat dibahagikan kepada 5 bahagian. Yang pertama, nasihat kepada Allah, yakni beriman kepada Allah, mengesakannya, yakni tauhid. Tauhid ni kita tanam dalam di hati kita. Kita jangan lepas, kita jangan goyang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mensyirikkannya. Bila kita beriman dengan kuat, dan kita tidak akan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Dan disitulah daripada keimanan dan tidak syirik timbullah keikhlasan kita beribadah, nikmat, kemanisan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga puasa. Walaupun kita duduk di dalam hutan ke, di tempat yang orang pun tak nampak, kita tak buka puasa, kita tak makan. Itu adalah kemanisan puasa, keikhlasan dari kita. Itulah redha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nasihat kepada kitabnya Al-Quran. Beriman bahawa ia kalam Allah. Bila kalam Allah, di dalamnya mengandungi peraturan, panduan, cara hidup di dalam tu. Membacanya dengan tartil, memahami isi Al-Quran, serta beramal dengan hukum hakam yang terkandung di dalamnya. Yang ketiga, nasihat kepada Rasulnya. Membenarkan kenabian baginda, mencintai dan menghidupkan sunnahnya, dan menjauhi apa yang dilarangnya. Saban tahun kita meraihkan Maulidur Rasul. Kita inginkan peribadi seperti peribadi Nabi Muhammad SAW. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, kita akan lakukan. Apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW, kita jauhi. Insya-Allah hidup kita akan berkat dan pahala berganda-ganda. Seterusnya kita akan berada di syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, nasihat kepada pemimpin dan umat Islam. Membantu dan mentaati pemimpin dalam perkara kebaikan. Kita kena ikut apa yang pemimpin minta, apa yang pemimpin tentukan, apa yang pemimpin gariskan, apa yang pemimpin war-warkan tentang perkara-perkara yang baik, kita akan ikut. Serta memberikan teguran secara hikmah. Teguran secara hikmah untuk mereka tidak melakukan kesilapan. Seterusnya, yang kelima dan terakhir, nasihat kepada seluruh umat Islam. Nasihat kepada seluruh umat Islam yakni menunjukkan jalan kebenaran. Menunjukkan jalan kebenaran, menolong mereka dalam kesusahan, menutup keaiban, menyayangi mereka seperti menyayangi diri kita sendiri. Yakni tugas hidup kita di muka bumi ini, kita menasihati, menunjukkan teladan dan memberi bantuan kepada umat Islam yang lain. Seterusnya, pengajaran utama yang kita dapat keseluruhan daripada hadis yang ketujuh ini, iaitu nasihat tonggak agama, iaitu keikhlasan, tanggungjawab dan asas kekuatan agama. Daripada ketiga-tiga ini dapat kita rangkumkan. Tonggak agama adalah amalan yang kita lakukan sepanjang kehidupan kita untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita beramal dengan apa yang disarankan dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga
dengan hadis-hadis dan yang kita bincangkan sebentar tadi dapat memberi manfaat sedikit sebanyak kepada diri saya dan muslimin muslimat sidang hadirat sekalian. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih.